macam mana kita nak mengelakkan enjin makan minyak hitam. Cari minyak, cari GT Racing. Ini hari kita nak kongsikan macam mana kita nak mengelakkan enjin kita makan minyak hitam. Jom saya kongsikan pada anda. Enjin makan minyak hitam sebenarnya dia ada berapa sebab. So saya kongsikan dua. Pertama adalah sebab enjin dalam banyak karbon-karbon. Jadi dia tersumbat dekat piston link, dia menyebabkan minyak dia masuk dalam combustor chamber. Okey, nombor dua adalah oil seal dengan valve seal, dia sudah keras. Jadikan minyak tu dia sama juga masuk combustor chamber, menyebabkan exhaust keluar asap biru. So macam mana kita nak jaga kita punya enjin supaya dia tak cepat makan minyak hitam? Okey, pertama kita kena jaga minyak enjin, minyak hitam. So kita kena cari minyak yang berkualiti dengan dia tahan panas supaya enjin kita lebih long life. Okey, nombor dua, kita kena jaga dalam enjin kita supaya bersih, kita pakai engine flush oil. Setiap 30,000, 40,000 kita kena flushing satu kali supaya enjin kita lebih bersih. Okey, jadi kawan-kawan sudah dapat belajar tak? Okey, jika anda sekarang menghadapi enjin anda sudah makan minyak hitam, sila komen di ruang komen. Lepas tu share bagi rakan-rakan supaya dia tahu macam mana jaga enjin dia. Okey? Jangan lupa like, follow, share dan komen di bawah. Thank you guys.